Kepada kaum wanita, dengar ni baik-baik. Berhentilah komen dekat video influencer, artis-artis yang terang-terang tak tutup aurat, yang cabar Allah terang-terangan. Berhentilah komen cantiknya baju, cantiknya badan, cantiknya rambut, cantiknya makeup. Berhenti komen benda-benda ni semua. Jangan enable diorang untuk buat dosa lagi. Apa yang diorang buat dah terang-terang haram, terang-terang berdosa. Lepas tu korang pergi compliment dosa diorang. Apa benda ni? Ada juga yang aku nampak wanita Islam yang bertudung, menutup aurat, pergi komen cantiknya badan, cantiknya rambut. Korang okey tak okey? Tak boleh. Haram. And korang kena faham, aku tak anti langsung wanita yang free hair, wanita yang tak menutup aurat. Aku tak anti diorang. Allah tak pandang permulaan kita, Allah pandang pengakhiran kita. Kita kena sentiasa doa untuk diorang lah, supaya diorang buat yang terbaik, supaya diorang dapat hidayah. Aku pun seorang berdosa juga. We need to always improve ourselves. Jangan enable benda yang terang-terang haram. Berhenti support maksiat yang tengah buat depan halayak ramai. Berhenti support benda-benda ni semua. If you truly love them, if you truly click the follow button to support them, it means you want them to do better. And doing better is not dengan cara mencabar Allah secara terang-terangan. So kalau kau betul sayangkan influencer, artis-artis yang korang follow, yang korang selalu komen tu kan, tegur diorang supaya diorang buat yang terbaik. Bukan enable diorang untuk buat dosa lagi banyak. Assalamualaikum.